Pernah tak korang rasa kulit muka ni macam tak nak dengar cakap, dah jaga betul-betul, dah cuci toner, serum semua pakai, tapi hasil dia masih sama. Kusam, tak sekata, rasa macam tak bermaya. Itulah aku dulu, kulit muka aku memang jenis sensitif. Bila panas sikit, terus naik kesan gelap. Bila stres makin jadi. Pakai makeup pun rasa macam tak cover sangat. Aku pun cuba macam-macam, skincare lokal, international semua aku try. Tapi kulit aku seolah tak respons, sampailah satu hari kawan aku kenalkan Nadi Putri. Dia bukan skincare yang sapu. Dia suplemen dalam kapsul yang bantu rawat dari dalam. Bila aku baca kandungan, dia ada buah cahaya suci, kunyit daun pegaga, vitamin C tinggi. Aku rasa wow, ni semua memang bahan elok untuk kulit. Aku mula amal hari-hari, satu kapsul je lepas makan. Lepas 3 minggu, aku perasan muka aku tak seteruk dulu. Kulit nampak hidup balik. Toner makin sekata, makin cerah semula jadi. Lembab pun ya, tak kering walaupun aku duduk aircon lama. Aku tak cakap kulit jadi flawless terus, tapi beza dia memang buat aku yakin. Kalau korang tengah down dengan kulit muka, cuba try Nadi Putri. Dalam diam, dia rawat dari dalam. Kesan dia slowly but surely.